Biasanya adik kakak kita duk dengarnya orang jatuh ataupun lelaki gini nikah tak goyak kepada isteri dia. Tapi cerita yang menekosi goyak kepada adik kakak pada malam ni berkaitan dengan seorang wanita, seorang perempuan adik kakak, dia gini nikah dengan satu orang lelaki di samping suami yang pertama dia tu masih lagi ada. Jadi cerita ni adik kakak berhubung kait dengan salah satu akaun Facebook yang bernamanya Ikin Dirahim. Dia post di dalam laman sosial media dia pada kemarin hari yang telah lepas. Ikin ni dia royak kata lagu ni dalam cerita dia. Dia kata, Assalamualaikum pada semua rakyat Malaysia. Tolong dan bantulah kami sekeluarga. Kak ipar saya yang berasal dari Terengganu telah memadukan abang saya secara sah selama 1 tahun 1 bulan. Nanti dia nak royak dengan secara rekah-rekahnya dari kakak dia. Jadi Ikin Dirahim dia royak katanya minta tolong pakak bantu beri tolongnya kepada keluarga dia. Dia royak kata lagu ni kakak ipar dia ni. Kakak ipar kok maksud kata isteri hak abai Iking ni lah. Isteri hak abai Iking ni ada kakak hak lang abai dia. Hak lang suami dia sendiri. Hak lang lagu mana? Hak langnya lagu ni adik kakak dia royak katanya kakak ipar dia tu pergi curi nikah dengan salah satu orang lelaki asalnya dari Johor negara Malaysia. Lepas tu dia pergi nikah mana? Main nikah di kawasan selatan Thailand. Pak wilayah selatan Thailand. Mana tu? Adik kakak kira tengok. Main nikah sini adik kakak. Main nikah sini di samping suami dia tu masih lagi ada. Suami dia tu, suami asal, suami pertama tu iaitu Abai Iking tu lah. Abai Iking tu masih lagi duk jadi suami hak kakak ipar dia ketika tu. Tapi kakak ipar Iking gini nikah dengan orang Johor sebelah Pak wilayah selatan. Adalah surat nikah dua-dua ping dekat kakak, surat nikah dengan abai dia pun masih lagi ada. Surat nikah dengan orang Johor pun juga lagi ada dekat kakak dia deh. Jadi setelah mana nikah mari dah ni, keluarga Iking ni baru tahu lebih kurang seminggu saja kerana ada orang goyak. Jadi Abai Iking saat ni setelah mana dia menikah dengan bini dengan kakak ipar dia tu dia pindah pergi duduk Kelantan, duduk Kelantan lah. Manakala orang Johor saat ni asal duduk Johor tapi dia mai sewa rumah duduk di Kelantan ni juga. Jarak di antara rumah Abai Iking dengan rumah suami yang kedua hak kakak ipar Iking saat ni lebih kurang 19 batu. Maka Iking goyak di dalam post dia katanya kakak ipar dia tu duk pergi cari suami dia tu lagu ni. Malah duduk tidur, duduk serumah dengan Abai Iking. Manakala di waktu siang hari, perempuan tu saat ni pergi rumah tok lelaki hak baru dia. Naik motor kenderaan pergi mari gitu hari-hari adik kakak. Maka pihak keluarga dia ni baru tahu lebih kurang 1 minggu saja. Sedangkan kakak ipar dia tu duduk dengan tok lelaki baru dia tu adik kakak lebih kurang 1 tahun 1 bulan mari dah adik kakak. Tiba-tiba baru tahu adik kakak. Baru tahu semacam ni juga adik kakak, keluarga Iking saat ni usahalah nak panggil abai dia klik mari di rumah. Tapi abai dia ni tak jong nak klik mari. Makan kecek dengar apa yang dikecek oleh bini dia. Bahkan pihak kakak ipar Iking saat ni adik kakak marah pula dah terhadap Iking. Kata wak lagu mana mu main duk ganggu keluarga aku gapo gitulah adik kakak dia Maka adik kakak selepas daripada dia post macam ni dia post tu sebab gapo dia? Sebab nak pihak bertanggungjawab ambil tindakan terhadap kakak ipar dia. Tu dia terhadap kakak ipar dia kerana dia buat perkara seperti tu saat ni memanglah bercanggah dengan agama. Kerana perempuan tak boleh nak bersuami 2 orang sekaligus. Kecuali cerah hak mana dulu, gini nikah tambah baru selepas edah tu hak tu lain kira. Tapi hak ni adik kakak malah duduk dengan lelaki yang pertama, manakala tengah hari pergi duduk dengan suami yang kedua. Dua-dua orang tu masih lagi ada surat nikah. Itulah adik kakak membuatkan Iking saat ni berasa kata abai dia tu tak dapat keadilan. Maka dia pun puh adik kakak dia Jadi setelah mana saya bahas macam ni orang pun jadi beri kepersungguhan memang ramai lah. Banyak dah adik kakak kata guana kau buat semacam tu macam ni adik kakak dia jadi viral benar juga di dalam Malaysia adik kakak. Kes berita ni pada hari ni adik kakak dia tu dia tak suka-suka lah kerolik kita duk tengoknya orang jatuh duk curi nikah tak goyak kepada isteri. Tapi hak ni isteri wanita pergi curi nikah dengan tak goyak nak goyak pun tak boleh. Kau lagu mana? Lagu ni adik kakak kalau biasa hak pasang duk pergi makan curi tu lain kira. Hak tu tentu dah haram tapi hak ni ada surat nikah. Sebab itulah adik kakak
bagi kita di tempat kita sini ni deh. Sebelum nak nikah gapo nama kau mesti halusi benar weh. Pesak wilai molek weh dek kakak takut jadi semacam ni. Memanglah di sisi hukum Tuhan tetap jadi hukum Tuhan. Harai lagu mana hak tu tetap jadi hukum Tuhan. Cumanya apabila ada surat nikah semacam ni kadang-kadangnya boleh jadi Bible tang panggil. Membuat ke orang jadi tak sok pelak. Tetapi lah kalinya dek kakak orang kampung yang duduk dekat dengan rumah suami yang kedua hak kakak ipai iking saat ni jadi tahu bahawa tahu pak dia siapa kepada keluarga iking membuatkan keluarga iking tu saat ni jadi tak puas hati. Tetapi apabila panggil abang dia klik mari ni, abang dia tu tak semari. Sebab duduk dengan kakak ipar dia tu saat ni adik kakak dia mengikut iking goyak ke boleh jadi abang dia tu masih lagi duk makan kecek kepada kakak ipar dia lah. Tu dia deh. Inilah insya-Allah kalau ada maklumat perkembangan lagu mana kita akan mengikuti siapa menyapa pula kepada adik kakak pada kesempatan akan datang. Lah kali akhir sekali nak goyak kepada adik kakak. Kalau adik kakak nak taruh duit ada sekut dua boleh 9,000 ni ke adik kakak boleh kita pergi taruh dengan Ibnu Affan sahkon Omsap Ibnu Affan adik kakak. Nak pergi taruh pun tak apa, pergi buka banci pun tak apa, download aplikasi Ibnu Affan pun tak apa adik kakak, aplikasi hak Ibnu Affan dalam telefon tangan kita tu ke. Kalau kita download dia buka banci pada hari ni taruh duit dengan dia ataupun longhun dengan dia, kita ada peluang untuk nak rebut nasib bertuah sama ada pergi Mekah buat umrah 10 khisi, motosikal lagi, telefon tangan lagi adik kakak. Tu dia program sangat menarik, promosi sangat menarik adik kakak. Promotion semacam ni ada hingga sampai ke bulan 12 tahun depan adik kakak dia. Sebab itulah nak royak kepada adik kakak duit ada taruh sikit banyak boleh kita pergi taruh di Sahkon Ibnu Affan setiap cawangan Tuksaka yang berhapir dengan rumah adik kakak kita belakang-belakang. Jangan lupa adik kakak nak taruh duit, ingatlah Koperasi Ibnu Affan.